Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Rasa-rasanya sekarang bermulanya harga minyak RM1.99 kan? Betul tak kalau ikut budi tak tahulah kita. Sebab Kak Ngah pakai diesel lah. Kita memang dah tetap dizalimi. Harga bapak mahal gila. Tetapi yang peliknya, kalaulah lebih 300 liter tu, that's mean awak-awak semua kena isi RM2.60 seliter. Betul tak? Tapi kalau yang tak pergi tukar IC, maksudnya dia hanya pergi bayar sahaja, adakah dia dapat RM2.05? Ke dia kena ikut juga RM2.60? Macam pelik je. Maksudnya minyak ni naik lah kan? Naik secara senyap-senyap. Rakyat bukan bodoh. Rakyat tahu. Kalau naik 60 sen ataupun 55 sen lah kita kata naik. Hai, kesian. Nak menutupkan benda yang kecil, kena dah turun RM1.99. Tapi sebenarnya rakyat kena kencing. Minyak naik. Kelakar gila kan? Hai. Hilang suara Kak Ngah pagi ni. Okeylah, insya-Allah kita jumpa lagi dalam podcast malam ni. Jangan lupa. Assalamualaikum.